Di celah-celah hutan rimba Malaysia yang tebal, tersembunyi satu makhluk yang jarang ditemui, separuh hitam, separuh putih. Bentuk badannya sangat aneh, seolah-olah ia datang dari dunia lain. Apa sebenarnya haiwan misteri ini? Adakah ia sejenis beruang, atau mungkin babi hutan gergasi? Ini adalah tapir Malaya, atau di kalangan orang tempatan, ia dikenali sebagai kijang tapir atau badak air kecil. Dengan hidung seperti belalai gajah mini dan corak warna unik, ia nampak sangat berbeza dari haiwan lain. Ia bukan beruang, bukan babi, tapi saudara jauh kuda dan badak sumbu. Tapir Malaya boleh hidup sehingga 30 tahun di habitat asalnya, tetapi makhluk purba ini kini berdepan ancaman kepupusan. Penebangan hutan dan pemburuan haram telah meragut habitat dan nyawa mereka. Setiap hari, jumlah mereka semakin berkurangan. Kita mesti bertindak sekarang untuk melindungi penjaga hutan misteri ini. Jika tidak, ia mungkin akan hilang selama-lamanya dari bumi Malaysia. Mari kita jaga warisan alam kita.